Haram dan berdosa kalau kita batalkan solat ketika sedang solat. Jom saya terangkan. Sebenarnya bila kita sedang solat yang fardu, yang wajib, kita tak boleh suka-suka hati membatalkan solat itu tanpa ada sebab-sebab yang kukuh, sebab-sebab syar'i. Kalau mak kita panggil pun, kita tak boleh membatalkan solat fardu kita. Kalau solat sunat boleh. Ada 3 hukum kalau kita membatalkan solat kita ketika kita sedang solat yang fardu. Pertama, haram. Jika kita membatalkan solat kita itu tanpa sebarang uzur syar'i, boleh menyebabkan kita berdosa pada ketika tersebut. Yang kedua, harus kita membatalkan solat kita jika untuk menyelamatkan harta benda kita. Mungkin ada orang nak merompak, mencuri, mungkin ada kebakaran dan sebagainya. Yang ketiga adalah wajib untuk kita membatalkan solat kita jika untuk menyelamatkan nyawa. Sama ada nyawa kita ataupun nyawa orang lain. Dan kalau orang lain yang sedang dalam keadaan perlukan pertolongan kita, kalau kita tak tolong ketika itu, dia akan mati, berdosa kita teruskan solat dan tak menolong dia. Dalam kaedah fiqh, darurat itu membolehkan yang dilarang. Dan berdasarkan hadis Nabi SAW, agama itu mudah, jangan menyusahkan diri sendiri. Kalau solat diteruskan dalam keadaan bahaya, boleh bawa kepada mudarat dan itu bukan yang dimaksudkan dengan syariat. Tapi kalau tanpa ada apa-apa sebab, sahaja berhenti solat, itu berdosa dan solat wajib diulang. Kena ingat tu, solat adalah perkara yang sangat serius. Jadi, jangan kita main-main dengan solat kita. Jom bantu saya share ilmu ni kepada lebih ramai orang, supaya lebih ramai orang tahu bahawa membatalkan solat fardu dengan sengaja itu adalah satu dosa. Nak tambah ilmu, nak belajar lebih banyak ilmu agama, ingat Ustaz Kembar Hafaz.